Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Bukit Mertajam pada Khamis atas pertuduhan membunuh isterinya pada 8 Disember lalu. Tertuduh, Airul Rizwan Abdullah, 28 tahun, hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid. Tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada lelaki itu kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Airul Rizwan didakwa membunuh Wan Airul Safina Ishak, 44 tahun di sebuah rumah flat di Jalan Tuna, Seberang Jaya pada 8 Disember lalu kira-kira jam 4 petang. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun tetapi tidak lebih 40 tahun serta sebat tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Anis Suhadar Rosli manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada sebarang jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 10 Februari depan untuk sebutan semula kes bagi menunggu laporan kimia dan laporan bedah siasat.